Sembang kepimpinan ulama' tapi basic jaga kebajikan rakyat asli sendiri pun tak dilaksanakan. Dia adalah satu isu tuntutan tanah adat di mana puak orang asli ni mendakwa defendant ni ada 14 total termasuk kerajaan negeri yang didakwa menceroboh tanah pusaka milik nenek moyang mereka untuk menjalankan aktiviti pelombongan, pembalakan serta penanaman kelapa sawit dan pokok getah yang menjejaskan kehidupan seharian penduduk dekat kawasan sekitar. Dan perkara ini berlaku di Kelantan ya. Hari ini semalam berlakunya perarakan, tapi sebenarnya saman ni telah pun difalkan pada tahun 2021 lagi, di mana pihak mereka dan juga 200 penduduk memohon pengisytiharaan daripada Mahkamah Tinggi Kota Baru bahawa mereka adalah pemilik sah tanah pusaka terbabit. Ada isu tanah tu sendirilah, macam tanah ni milik siapa sebenarnya, macam tu. Jadi hal ini selepas suku orang asli daripada 2 kampung kat Kelantan ni menyatakan usaha berbincang dengan kerajaan negeri untuk dapatkan hak ke atas tanah pusaka tu sejak daripada tahun 2015 guys. Dah daripada tahun 2015 tu tak settle, diorang tak dapat daripada hasil perbincangan semua tak dapat hasil, maka itu yang dibawa ke mahkamah pada tahun 2021. Syarikat pelombongan dan juga pembalakan yang terima kebenaran daripada kerajaan negeri sebelum nak masuk kepada sesebuah kawasan tu. Tapi sekarang ni ada juga peguam yang mempersoalkan kesahihan kebenaran tersebut sebab tanah tu sepatutnya diwartakan di bawah tanah adat. Sebagai tanah adat. Maksudnya memang kalau ikut undang-undang memang tanah tu patutnya kerajaan negeri dah tarik awal-awal tu adalah tanah adat untuk orang asli.